Saya sebagai pengurusi Pertubuhan Ilmuwan Malaysia, ringkasnya ilmu. Kalau ditanya tentang apa yang dibuat oleh saudara kita mantan mufti Perlis berkenaan dengan lontaran-lontarannya agak keras, kritikan-kritikannya terhadap gerakan ilmu, kan, saya rasa mungkin apa yang berlaku di sini adalah sedikit salah faham, khususnya dari sudut peribadi, okey, dan juga itu yang pertama lah, okey, dan juga yang kedua adalah mungkin salah faham dari sudut ilmiah, kan, berkenaan dengan manhaj ataupun metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah dalam nak berdepan dengan isu ataupun perkara yang berkaitan dengan mentaati pemerintah, kan. Jadi mungkin ada sedikit salah faham di sana, okey, di mana kita lebih menjurus ke arah mendukung manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, metodologi Ahli Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah dalam semua perkara yang melandaskan kepada Al-Quran, hadis Nabi, kefahaman para sahabat dalam semua perkara, khususnya yang berkaitan dengan mentaati pemerintah pada perkara-perkara yang makruf. Okey, jadi mungkin di situ ada sedikit salah faham, di mana mungkin mantan mufti Perlis kenyataannya lebih ke arah kenyataan yang lebih sedikit dikatakan oleh boleh disifatkan sebagai lebih terbuka. Okey, lebih terbuka, tapi keterbukaan tu dirisaukan boleh menjurus ke arah satu fahaman yang bersifat sedikit liberal. Okey, jadi itu yang kerisauan yang ada lah.